Oh, okey. Doktor. Ini doktor. Ini special ni. Part-time sikit. Ni, Datuk, tanya Ustaz kan, kita pun faham bulan Ramadan ni puasa itu wajib kan. Tapi kadang-kadang non-Muslim tu tak perlu puasa lah kan. Dan tapi selalunya kerajaan macam majlis ke dia akan hadkan pukul 3 ke atas kedai-kedai makanan baru boleh buka, KFC ke apa ke, dan kita lunch ke breakfast pun tak dapat cari makan, kadang-kadang susah juga. Adakah itu okey? Dan satu lagi pun macam kes di Kelantan, dia cakap pada hari raya first day semua supermarket kena tutup macam tu. So adakah wajar? Yang itu soalan aja soalan. Okey. Saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian, kena faham dengan saya satu hal. Ada yang dinamakan tadi Islam, ajaran Islam. Apa yang ada dalam Quran, apa yang ada yang Nabi Muhammad ajar. Satu lagi ialah pentadbiran. Bagaimana kita nak mentadbir, nak menguruskan. Saya buat contoh. Ajaran dan pengurusan, nak beza macam mana? Ajaran katalah ibu kita ataupun ayah kita. Dia kata, kitalah sebagai ibu dan ayah ni kepada anak kita, saya nak awak study hard dan awak cemerlang di dalam peperiksaan. Itu ajaran dia. Untuk itu dia buat peraturan. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tidak boleh pegang handphone. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad baru boleh pegang handphone. Mungkin anak tu argue, apa kaitan handphone dengan saya punya pelajaran? Tak, dia kata kalau awak pegang handphone, nanti awak main handphone tu, lalu awak tak fokus. Ada tak kemungkinan, ada orang ada handphone, anak yang ada handphone setiap hari, tapi dia tetap boleh fokus? Ada tak? Ada. Tapi, ada tak kemungkinan dia boleh gunakan handphone untuk benda-benda yang manfaat yang lain? Mungkin tak? Mungkin. Tapi peraturan ibu bapa itu satu peraturan yang dia buat pada perasaan dia ataupun pada nilai diri dia, dia rasa dia boleh kontrol keadaan. Kita nak kata bapa tu salah pun susah juga. Nak kata 100% dia betul pun mungkin ada keadaan-keadaan yang mungkin ada handphone pun okey. Faham maksud saya? Dalam Islam, orang Islam wajib berpuasa. Itu ajaran. Pemerintah nak memastikan orang Islam ini berpuasa. Kalaupun dia nak tipu, dia tipulah dia dengan Tuhan. Tapi janganlah dia di depan khalayak orang ramai, dia makan. Seolah-olah dia tak respect. As a Muslim, you should respect your own society. Itu idea dia. Tapi macam mana nak kawal keadaan ini? Kalau dulu senang je rumah, makan kat rumah. Sekarang ada restoran besar, ada sekolah, ada pejabat. Then kerajaan buat satu peraturan. Buka 3 baru boleh jual makanan. Nak mengelakkan kerajaan, itu peraturannya. Peraturan tu kerajaan yang bikin. Nak kata salah pun, tak. Satu keputusan dalam pentadbiran. Mungkin menyusahkan orang lain. Kan mungkin. Tapi dalam kehidupan tu macam itulah. Kita pergi ke negara tertentu, ke Europe, ada peraturan di Europe. Tak boleh tinggalkan anak. Kita duduk di rumah, tinggalkan anak. Pergi kerja, anak kita darjah 3, 4, 5, bapak dia pergi makan, lepas tu balik malam beli makan kat anak boleh. Tapi kalau kita duduk di UK, kita duduk di Europe, kita tinggal anak kita sendirian, dia ambil anak kita. Kita kena pohon balik. Dia anggap kita ibu bapa yang cuai. Peraturan dia. Kita pukul di sini, mungkin anak kita nakal, kita pukul dia. Di Europe, di UK, kita pukul anak kita, ada aduan, dia rampas anak kita. Dia kata kita abuse. Itu peraturan dia yang pada dia ialah menjaga hak kanak-kanak. Pada kita, anak aku punya hak lah. Ada perbezaan. Itu pentadbiran. Islam kata orang Islam kena puasa.
Dan jangan makan di khalayak ramai. Macam mana cara nak menguatkuasakan tu? Kerajaan buat peraturan. Peraturan tu mungkin saudara setuju, mungkin tak setuju, tapi di Malaysia ni, oleh kerana majoriti, dia jadi macam itulah. Pukul 3 baru kedai buka, bila hari raya, di Perlis, boleh buka je. Di Kelantan, mungkin dia ketat sikit, itu keputusan kerajaan Kelantan. Di Terengganu, saya tak tahu. Macam mana Dr. Bala? Boleh buka? Untuk non-Muslim saya rasa okey. Tapi kalau non-Muslim tak puasa, no Muslim can question him or her. Tak boleh kata, pasal you tak puasa? Kata, saya bukan Muslim lah. You kena puasa juga? Dia tak boleh. Kalau dia kata itu memang teruk lah. Okey. Okey.